Apabila tangan yang memberi dipandu dengan keikhlasan dan tangan yang menerima disambut dengan kesyukuran, maka disitulah lahir keberkatan dalam sesebuah masyarakat. Saya nama Nur Zamri bin Muhammad Sunyi, datang daripada Keluang. Saya kerja sendiri. Saya berniaga, buat air soya, buat tahu fupa. Satu yang kita idamkan lah. Memang dah lama kita idamkan nak pergi umrah. Kalau rezeki insyaAllah nak pergi haji. Tapi bila dah ada yang taja, alhamdulillah lah kan, kita memang tunggu. Selama ni kita dengar cerita orang kan, oh sana seronok lah, pergi sana kalau boleh tak nak balik lah. Kan? Betul. Kita pun nak merasa juga kan. Nak tengok juga pun nak timba pengalaman daripada situ lah kan. Memang diidam-idamkan, panjang umurnya, rezekinya insyaAllah sampai. Nama saya Muhammad Hamidawi Abdullah, berasal dari negeri Sarawak sebenarnya, tapi menetap di Batu Pahat. Masuk Islam 19 hari bulan Mac 2003. Sudah lebih 20 tahun lah. Sekarang saya kerja sendiri lah, ada buat sikit tanaman sayur dan sambil bekerja jugalah. Dan saya juga dirantik sebagai pendakwah Jabatan Agama Islam Negeri Johor dah lebih daripada 10 tahun lah. Apa perasaan Pak Cik masa ikhlas.com call atau mesej Pak Cik? Mula tu kita yang betul tak betul ni, saya ingat. Dia bagi tahu, dia terangkan, saya cakap okeylah, saya setujulah untuk terima tawaran ni sebab kita nak umrah yang diterima Allah, tak nak yang sia-sia. Cik dari Peluang Johor. Nama Cik Zamila binti Najaya. Pekerjaan Cik membuat kuih. Dulu pernah masa anak masih kecil-kecil lagi, kerjaan Cik tu je buat makanan berat lah. Macam nasi ayam, nasi kerabu, nasi lemak. Tapi setelah 2018 Cik sakit pendarahan sampai 2022 yang paling teruk. Masa tu walaupun sakit pun Cik tetap buat sebab nak sekolahkan anak kan, nak besarkan anak kan. Anak Cik 7 orang. Walaupun terpaksa besar payah besarkan anak pun Cik dah tahu. Ada panggilan telefon dari Mak Aisyah. Cik ni terpilih. Wah, Tuhan aja yang tahu masa tu. Memang kita dah pasang niat ni memang dah lama dah. Berapa belas tahun yang dulu. Sesungguhnya hubungan kerjasama antara Majlis Agama Islam Negeri Johor dan ikhlas.com akan terus diperkokohkan demi manfaat umat Islam, khususnya di Negeri Johor Darul Ta'zim. Maka dengan itu, sama-samalah kita meresmikan program ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina